Kamu semula berkenaan dengan falamma balawa ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min sabirin. Memandang kepada keterangan ayat ini kita nampak cerita tu di sana. Kalau di sana maka jadilah kisah-kisah Nabi Ibrahim ni bacaan Quran yang bersejarah. Quran tidak bersejarah sesuai sepanjang zaman. Bagaimana kita nak nampak keadaan ini berlaku sepanjang zaman, nak nampak macam ni. Bagaimana kita sekarang ni apabila kita diaju supaya kita mempelajari al-mutahid. Dalam al-mutahid ni maknanya mengesah Allah Taala, at-tauhid arti alif lam ma'rifah. Di sana at-tauhid arti apa kata wahid digunakan ta situ, engkau mesti mengesah Allah Taala. Ada alif lam ma'rifah supaya kamu mengesah Allah Taala. Ma'rifah tu sebagai pengenalan, salam percakapan. At-tauhid ada tasydid, ta wa haya dan tauhid, ta tu engkau mesti mengesah Allah Taala. Dari segi nahwu dan sharaf, apa kita mengaji ilmu matan bina, ilmu matan barahin atau matan jermiah. Macam itulah matan bina, matan barahin dan matan jermiah. Jadi hal ini untuk kita lebih faham, lebih efisien, lebih elok lagi, kena nampak di sini ketika mana kita melafaz ucapan asyhadu an la ilaha illallah, di sini nampak penyembelihan tu berlaku. Apa penyembelihannya? Perkataan nafi dan isbat bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, bukan tiada Tuhan yang disembah. Di sini perkataan tu nampak balawa tu apabila kamu cukup matang, diajunya perkataan ini kepada Nabi Ibrahim, kepada Ismail, supaya Ismail membuang kelakuan-kelakuan bodoh-bodohnya ataupun kelemahan-kelemahannya, iaitu syirik. Syirik itu laksana dibagaikan dengan kebinatangan, juga dipanggil rububiyah ataupun dipanggil juga subu'iyah, keserigalaan, juga dipanggil bahimiyah, kebinatangan, dipanggil juga kesyaitanian, syaitaniyah yakni syaitaniyah, rububiyah, subu'iyah, bahimiyah, syaitaniyah. Jadi jumlah empat-empat ni semua dipanggil kebinatangan. Di dalam surah Al-An'am mengisahkan buang kelakuan-kelakuan kebinatangan. Di sini kita kena nampak macam tu. Menyembelih ni bukanlah menyembelih dengan sakin yang tajam. Kalaulah dikatakan wahai Ibrahim, sembelihlah anak kamu, jikalau kamu membuktikan kamu itu kasih cinta pada aku, sekali nampak sekali ingat macam itu, iya bukan tak iya. Kalau macam itu terus menerus anda nampak, maka kritiklah orang-orang Yahudi, orang-orang kafir mengambil peluang. Apalah Allah Ta'ala ni, Islam ni suruh menyembelih anaknya sendiri, undang-undang Islam macam ni, kami tak mau, kami tak suka. Tentu kita kena kritik, tetapi di sini bukanlah menyembelih anak-anak kita. Bagaimana orang tak ada anak? Mana bukan macam itu. Penyembelihan di sini supaya membuang kelakuan-kelakuan perangai-perangai yang salah, kelayakan kelaku-kelayak kita yang tak sesuai, yang tak baik. Yang dimaksudkan di sini adalah syirik jali, syirik khafi. Yang ketiga, khafiyul khafi ilal khafi, yang dimaksudkan, ditafsirkan oleh Imam Al-Ghazali rahimakumullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam buku 5-nya, dalam kitab yang kelimanya, membayangkan, menceritakan tentang hal-hal syirik khafiyul khafi ilal khafi yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, sehingga terlindung sebagai semut hitam berjalan atas batu hitam. Macam itulah, bagai itulah kita kena nampak syirik tadi. Maka di sini disindirkan ataupun diqiyaskan, diibaratkan, diibaratkan sebagai cakap memotong dengan sakin yang tajam, pisau yang tajam, menyembelih Ismail. Aku lihat, aku nampak dalam mimpi aku, bukan mimpi tidur lena tu, dalam pandangan dia dipanggil mimpi. Barulah matang anak aku hari ini. Aku lihat dia matang, aku nak ajak dia memahami al-mutahid, at-tauhid. Mana qalbul mu'minin ka'baytullah, hati orang mukmin rumah Allah. Dia nak mendidik hati Ismail supaya jadi ka'baytullah, macam itu maksudnya. Begitu jugalah kita kenalah cari guru, cari sesiapa yang boleh mendidik sehingga boleh memahami syirik khafiyul khafi ilal khafi. Maka tuan-tuan sekarang diberi berkat, saya sebagai
mendidik kamu. Kamu datang jumpa dengan saya, insya-Allah dengan keberkatan Islam, dengan pertolongan Allah Ta'ala, saya dapat mendidik kamu sehingga kamu dapat memahami, buang syirik-syirik yang ketiga ini, termasuklah syirik khafi lal khafi. Maka digambarkan di sini pisau yang tajam. Kalaulah menyembelih anak kamu ini tidak logik, unlogical. Cakap orang putih tak logik, tidak relevan sama sekali. Bukan menyembelih anak. Anak dalam diri sendiri, anak-anak kita boleh juga sebagai waris anak kita, kita didik dia supaya buang syirik yang terlindung ini, bagaikan laksanakan kebinatangan. Setelah habis disembelihnya, maka para malaikat bawa sebagai gantian, iaitu seekor kibas sebagai ganti kepada Ismail. Maka gantilah kibas sebagai ganti korban. Sampai sekarang pun kita buat korban itu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, diberi berkat ciptaan kami. Sehingga dalam ayat ini, inna hadza lahuwal balaul mubin, inilah penyembelihan pengorbanan yang amat besar. Inna hadza lahuwal balaul mubin wa fadainahu bizabihil azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Penyembelihan pengorbanan yang amat besar, kami abadikan satu kepujian, buat satu kepujian pada orang yang datang kemudiannya, iaitu korban. Sampai sekarang pun kita selepas raya haji, selepas raya bayar zakat fitrah ni, kita buat pula raya korban, namanya korban. Setiap jiwa kena ada pengorbanan, korban kena buang kelakuan terlaku kaya, alhamdulillah, akhlak-akhlak yang tak baik, laksana kebinatangan, kena buang, kena tebus dengan seekor kibas. Kita tebus. Biasanya kita tebus bayarnya, kalau nilai sekarang ni, kalau kita buat lembu RM450, RM550 tebus. Tapi dia ngaji pada saya ni, kena tebus juga. Kurang-kurangnya bagilah upahan sikit pada saya beri juga, korban juga pada saya, tebus juga, saya beli daging juga, saya beli ikan, beli makanan, korban juga, walaupun RM10, walaupun RM20, saya ajak, namanya korban. Bukan sengaja-sengaja saya nak minta pada tuan-tuan penebusan ni, kerana kami abadikan buat Ibrahim satu kepujian yang datang, orang yang datang kemudiannya. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Macam itu. Jadi saya buat itu, saya mintalah setiap anak-anak buah saya mengadakan satu pengorbanan. Nak bagi lebih banyak kali RM50 kan, terpulanglah, asalkan bagi saja pengorbanan, sudahlah. Bermaksud di sini, pengorbanan di sini buang syirik khafiul khafi ilal khafi. Sesiapa yang dah menerima, yang saya dah pun ajak syirik khafiul khafi, jadi kalau saya tanya balik, nampaknya menangis, sedih, amat susah nak buang syirik khafiul khafi ilal khafi. Ada juga setengah orang mengatakan macam ni, Quran tak, Allah Ta'ala tak menyusah, tak membeban kita. Itu bagi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu bagi orang musafir nak bersolat, susah nak jalan jauh, ada kan solat jamak takhir, jamak takdim. Atau bagi orang yang sakit, untuk ringan bersolat, untuk ringan berpuasa. Tapi ini bukan kes ringan. Kalau nak sebut tak tahu, nak kata lamrolat, nak kata mirrabihim, tak boleh kata. Itu memang ringan, boleh baca kata la min rabbihim pun tak salah. Tapi syirik tak boleh, mesti kena selesai. Walaupun hang tak boleh kata min rabbihim, tapi syirik khafi kena selesai. Setiap individu ucap sehingga ila akhir, famanka ila akhir biqala ilaha illallah dakhala jannah, sehingga akhir, bukan akhir ayat, akhir faham sampai habis syirik. Ini nasihat saya yang saya ambil daripada percakapan Allah Ta'ala sendiri dalam surah As-Saffat ayat 102. Bukan saya reka-reka, tertera dalam Quran, tuan-tuan boleh buka. Penjelasan di sini bukan mencerita sebagai nak seronok cerita tebik-tebik macam itu, bukan. Perkataan yang tertera dalam Quran. Setiap individu kena buat. Jangan jadi Quran itu kitab sejarah, kitab hangtuah, kitab hikayat, sesuai sepanjang zaman. Apabila kita baca falamma balagha ma'ahu sa'ya, kita sendiri kena buat, bukan suruh orang lain buat, kena selesai kek ni. Macam itulah sahabat tuan-tuan,
Pada puan-puan, siapa saya yang mendengar penyerangan saya pada malam ni, termasuk YouTube ataupun dalam Facebook, harap ambil perhatian. Jangan mengatakan saya reka-reka. Buka surah As-Saffat ayat 102, tertera perkataan ini. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah satu pengorbanan yang amat besar. Wa padainahu bizabihil azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Kami abadikan, kami terakan perkataan ini, ucapan ini, perbuatan ini dalam Quran. Jangan ingat saya sengaja saya buat, reka buat. Kamu boleh buka hal ini. Jangan jadikan Quran kita jarak sesuai setiap individu. Barang sesiapa ingin menyelesaikan bab syirik, sila berhubung dengan saya.